Legenda muzik tanah air Dato' M. Nasir bakal mengadakan konsert raya berskala besar pertama di Malaysia Cipta Raya pada 13 April 2025 di ZEP Kuala Lumpur. Konsert ini adalah spin-off eksklusif dari siri konsert Cipta dan akan menampilkan kira-kira 20 lagu dengan 17 daripadanya adalah lagu raya ikonik termasuk Satu Hari di Hari Raya dan Sesuci Lebaran yang merupakan antara lagu ciptaannya yang masih kekal malar segar hingga kini. Konsert anjuran Icon Entertainment ini menawarkan pengalaman unik dengan konsep rumah terbuka Aidilfitri di mana peminat boleh menikmati juadah raya bermula jam 6 petang sebelum persembahan bermula pada 8.30 malam. Menurut penganjur, idea ini tercetus selepas sambutan luar biasa terhadap lagu Satu Hari di Hari Raya dalam konsert Cipta 2. Tiket konsert mula dijual pada 5 Mac 2025 di www.tiket2u.com.my/M Nasir Cipta Raya dengan harga seperti berikut. Sate dan kuah kacang sishing RM588 rendang dan ketupat standing RM258 lontong dan kuah kacang RM388 lemang dan serunding RM588 VIP box RM10,000 Malaysia. Semua penonton bukan sahaja akan disajikan dengan persembahan istimewa Dato' M. Nasir tetapi juga menerima sampul duet raya eksklusif sebagai kenang-kenangan. Cipta Raya bukan sekadar konsert tetapi satu kerajaan Aidilfitri dalam skala mega mencipta pengalaman beraya yang tidak akan dilupakan oleh peminat Dato' M. Nasir. Hari di Hari Raya, aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Okey. Montaj di layar panggung memori. Dan jika insan sahaja yang memiliki kenangan, bagaimana harus kita nilaikannya? Segunung intan, sebuah iltizam, satu ucapan cinta, titisan air mata, dan senyuman kecil yang menyusulnya. Kau tahu citra itu bisa saja pudar dengan kalimah "ah", dan hidup kembali normal sebosan hari-hari kita. Maka hargailah kenangan yang kita impikan dulu, kita lalui hari ini. Dan apakah yang kita dapati dari pertemuan-pertemuan keluarga, saudara-saudara, sahabat handai dan kekasih? Tuhan sudah membayangkan syurga. Cahaya di wajah bonda, cahaya di wajah ayahanda, cahaya di tawa tangis bayi yang lahir kudus, dan nyanyian pelepas rindu sebagai telah terbudaya sejak insan terpeluk masa. Tiap pengorbanan ada hari rayanya. Maka ayuhlah saudara-saudara, kita raikan manifestasi rahmah ini dari sungai yang mengalir cinta. Kita makhluk yang dijadikan kerana cinta. Dan cinta kita, keajaiban yang tak ternilai. Miliknya